Assalamualaikum. Woi, aku dengan pening-pening ni, jauh-jauh jalan ni. Tak pun nak sihat ni. Apik punya job ni, di auto. Asyik tak sihat. Tu lah, ni paksa kak ni. Paksa keluar ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah okey. Job di auto. Mana ni? Isdale apa? Sedayan. Hah? Bandar Baru Sedayan. Oh, Bandar Baru Sedayan, owner company. Bayar di company juga Kajang kan? Kejang. Kajang. Ha. Ada dari jauh ni KL ni. Jangan tanyalah harga berapa kan. Jom. Janji dengan owner 2 lebih, tapi dah 1.5 ni kita dah tawal. Owner pun okey, boleh dah tawal. Jom. Bismillah. Allahu Akbar. Sampai rumah ni kot. Macam ni. 460. Kena pintu masuk dari mana? Belakang ni kot. Jom. Mangkak punya bis. Oh ni lah kereta. Betul lah. Nissan Navara ni lah yang nak tukar nama. Betul tu. Assalamualaikum. Nak buat tukar nama? Nak buat tukar nama? Nanti dari segi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari segi dokumen semua dah settle dah. Dah kalau buka dokumen tinggal dah. Okey, boleh. Masuk ibu jari. Kanan kiri. Boleh, mana-mana boleh. Yang penting ibu jari. Lama sikit. Sekejap. Ini pun jadi artis. Macam ni sekali bagus lah. Kalau pihak bank datang jumpa kita pun tak record macam ni sekali. Okey. Saya kena isi, bahas semua detail semua lah. Saya kena isi Okey. dengan dokumen semua tu. Sekejap Nampak dia? Buat record ni yang gambar semua safety lah untuk Ya. Jadi at least tak ada penipuan lah kita katakan. betul. Ada bukti saya pergi jumpa customer betul. Lepas tu dia sekarang ni, dia punya e-auto ni, dia punya apa format dokumen lain. Lepas tu yang penting sekarang director sendiri kena thumbprint. Kena thumbprint. Dia tak boleh wakil-wakil dah. Kalau nak wakil di kaunter. Itu pun kalau dia buat thumbprint kat situ, dia akan proceed ambil 2-3 hari kalau tak silap, baru dia lulus lah. Lulus ke tak lulus. I see. Macam sekarang ni pun macam ni lah. IC owner director saya je kena ada. Orang lain tak boleh. Cakap owner, lagi saya own ID pula. Yang tu pula. Tu benda tak boleh. Kat situ pula kan. Dia tak boleh. Simply dia lah Betul. sekarang. Macam settle. settle alhamdulillah. Bahagian owner settle. Bahagian buyer pula Kajang Alright, jom. Banyak air. Kau pun nak sumbat ke tak? So, next location bukan Kajang, Ceras. Gila bang, 56 kilo jauh. Apalah punya yang ambil job ni pun. Dia kena ikut. Dia tak ikut tak ada gaji. Walaupun dia ikut dia tengok kan. Ceras pun ceras lah. Tu yang best naik skuter. Taklah rasa sangat lah. Kalau nak LCVA dulu, ya Allah menyumpah. Bismillah, jom. Macam mana? Ceras pun ceras lah Dia tak ikut tak ada gaji. Dia bagi gaji. Dia bagi gaji lah, tapi test job tak settle. Jom. Oh dia bos aku hari ni.
Wish bagi lain. Alhamdulillah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ni buat. Buat sini. Okey. Biar ya.不用高最新的。不是给你税表好像比较难找，你先给我这个好像是 use 的 OK combo。 Oke, itu saja kan? Itu saja. Alright. Thank you, Mas. Cuma saya tutup dulu. Oke, boleh. Ditunggu dia bos. So you want tell us now? Okey, thank you, Mas. Boleh approve? Boleh eh? Okey, thank you. Okay. Alright, Thank you Jason sekali lagi. Alright. Thank you. Alright. Betul. Okay bang, nanti aku lagi ya. So hari ni macam mana? Naik apa dia? Nampak tak? Job yang tu paling susah. Tadi silap in nombor nombor SSM. Dia punya staff lah galak sangat nak buat resolution baru lah. Nak tu lah aku dah buat semua dah. Dia buat baru salah nombor SSM. So aku ikut lah. Kita sampai berapa tadi? 3.30. Sekarang pukul 6 lebih. Nampak? 3 jam lebih. 3 jam lebih dekat bahas site buyer. Kat site owner tadi sekejap je sebab semua dokumen yang aku buat dia tak ada ubah apa-apa. So tak apalah, ilmu hari ni, pengalaman. Ya auto memang tak boleh silap sikit. InsyaAllah. So sebab tu layar auto aku macam mahal. Memang mahal. Berjam. Kalau kenderaan persendirian IC biru kepada IC biru ke kan, IC merah senang, IC je, tak perlu dokumen. Itu mudah. Okay, thank you. Itu memang mudah, 5 minit 10 minit senang. Kalau main company memang aku akan charge mahal. Antara sebab-sebab documentation dia, silap satu huruf ke silap tadi, habis keluar nama company lain. Alah batal, kita buat balik. Alhamdulillah lega. So sekarang ni tak makan tengah hari lagi, nak cari makan. So Papal, kalau ada nak Puspakom ke, renew Sherlock Tech, tukar nama company ke, individu, insyaAllah boleh buat. Apa Roger. Terima kasih. Ni job ni, kali ni job daripada Afiq Rana. Dia cover Seremban. Ni job dia. So aku daripada KL kena turun pergi mana tadi? Seremban, dan ni di Ceras. 2 tempat. Alhamdulillah. Settle. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Bye.